Kebaikan simpan dana haji dalam bentuk emas. Tahukah anda, pada tahun 2020, kos haji adalah sekitar RM9,980 sahaja. Tetapi pada tahun 2025, kos haji telah meningkat kepada RM15,000 bagi golongan B40. Kenaikan ini berlaku disebabkan kejatuhan nilai wang kertas atau inflasi. Ini bermaksud jika anda menyimpan RM9,980 pada tahun 2020, simpanan tersebut tidak lagi mencukupi apabila anda menerima panggilan haji pada tahun 2025. Tetapi, bagaimana jika simpanan itu ditukarkan kepada emas? Jika pada tahun 2020 anda menukarkan RM9,980 kepada emas, anda akan memperoleh kira-kira 39 gram emas. Apa yang menarik, nilai 39 gram emas pada tahun 2025 adalah sekitar 18,408. Ini bermakna simpanan emas anda masih mencukupi walaupun kos haji telah meningkat kepada RM15,000. Sebab itulah emas dikenali sebagai penyelamat nilai simpanan. Emas membantu mengekalkan kuasa beli walaupun harga barang dan perkhidmatan semakin meningkat. Dapat sesuatu? Bagi anda yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh DM Atun ataupun rujuk pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold.